Tokong. Okay, bukan baru-baru ni lah. Selama ni kita dengar pasal isu kuil kuil merata tempat seluruh Malaysia, di mana dibina di tanah reserve kerajaan dan tanah persendirian. Ini yang berlaku. Hari ini kita perlu ingat, bukan kuil aja. Bukan persendirian, tanah hak orang lain. Hak orang lain. Bukan kuil saja, tokong pun termasuk. Kenapa kita selalu terlepas pandang tokong? Jadi dalam perkara ini saya lihat di mana hari ini, di mana tahun 2026 jumlah penduduk makin meningkat dalam Malaysia, di mana hampir 36 juta penduduk Malaysia di dalam negara ini, di mana 6.5% adalah kaum India, melibatkan 2 juta lebih, dan hampir 8% adalah kaum Cina, melibatkan 8 juta penduduk kaum Cina yang duduk dalam negara ini. Akibat peningkatan ni, kita nampak kuil pun meningkat, kuil tokong pun meningkat. Jadi hari ini dalam isu ni saya lihat hasil kaji selidik saya sendiri, saya dapati kuil dan tokong ni banyak dilindungi oleh gangster, khususnya kuil-kuil yang dibina tanah reserve kerajaan dan tanah persendirian orang awam ni. Ini yang kita lihat, di mana berlaku di mana grup-grup gangster ni melindungi kuil ni. Dan hari ini saya minta pihak ROS perlu kaji selidik, siasat dulu betul ke kuil ini wujud di tanah yang telah diluluskan. Kita minta ROS jangan memberi kelulusan kepada mana-mana NGO yang kononnya di bawah kuil ni, yang di mana kita lihat akhirnya mereka kutip dana awam dan sebagainya untuk kegunaan persendirian, bukan untuk kuil saja. Ini yang banyak berlaku dalam negara ni. Jadi perkara ni kerajaan, tak kira kerajaan mana lah, kita tak boleh salahkan satu kerajaan je. Kita boleh jangan salahkan kerajaan PH saja. Kerajaan sebelum ni, kerajaan Barisan Nasional, PH, semua sama. Perkara yang sama yang berlaku. Cuma baru-baru ni kita lihat di zaman moden sekarang ni, kita ada TikTok dan Facebook dan sebagainya, kita nampak segala kesalahan ni, kita nampak. Jadi saya harap terutamanya kaum India dan kaum Cina, kita perlu jaga keperpaduan dalam negara ini. Jangan kita timbulkan isu disebabkan kuil ni kita bergaduh dan sebagainya. Hari ini berlaku 13 Mei. Kita khawatir. Hari ini kita bersungguh-sungguh kita nak menegur ni tentang kuil yang dibina tanah reserve kerajaan dan sebagainya dan tokong ni. Kita tak nak wujud peristiwa 13 Mei lagi dalam negara ini. Ini untuk kepentingan bersama. Bukan kita sengaja nak kenakan kuil dan tokong dan sebagainya. Tidak. Kita nak jaga keselamatan negara ini dari segi pergaduhan dan perpaduan dalam negara ini. Itu aja. Tapi di Malaysia, macam 13 Mei dulu bukan bergaduh pasal agama. Ya. Peluang masa tu pembagian ekonomi. Orang Melayu tak puas hati. Ya, tapi dalam situasi sekarang kita lihat di mana politik negara ni tak stabil. Apa-apa isu pun boleh menyebabkan berlaku pergaduhan. Akhirnya dia akan jadi macam 13 Mei lah. Kita khawatir. Disebabkan itu saya minta pemimpin mewakili kaum India dengan kaum Cina perlu bertanggungjawab, cari satu solusi, satu jalan supaya mendidik kaum masing-masing, supaya kalau nak bina kuil ataupun tokong perlu dapat kelulusan baru bina. Kita tak kisah dia nak bina, tapi kena dapat kelulusan. Janganlah di jarak antara 5 km ada 2 kuil, 2 tokong. Tak sesuai lah. Tiap-tiap pokok besar ada tokong. Ada tokong. Okey.